Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih berada di Shahrisabz, salah satu tempat yang tempat kelahiran Amir Timur Land dan keluarga-keluarganya. Kan yang akhirnya pada waktu Mirza Ulugh Beg, cucu dia bina balik, dia buat balik bagi cantik. Cuma tempat ni menariknya adalah di belakang kita tu sebelum tu kan dimakamkan anak sulung kepada Amir Timur Land. Amir Timur Land ada 4 orang anak. Semuanya membantu untuk penguasaan Amir Timur Land di kawasan-kawasan jajahannya. Dan salah seorang anak dia yang sulung meninggal di sini dan dibuat mausoleum makam dia. Dan Amir Timur Land dah plan untuk buat tempat pemakaman dia, kubur dia. Which is kat sinilah, kawasan sini, kawasan sini. Tapi bila mana dan dia dah pesan nanti dia mati, dia nak mati di sini, dia nak dimakamkan di sini. Tapi akhirnya dia mati di tempat lain. Dia meninggal di tempat lain dan dalam perjalanan tu dia dah pesan untuk dimakamkan di Samarkand. Nanti kita akan cerita di Samarkand pula insya-Allah taala. Cumanya kenapa tempat ni ada kan? Dan dia dah memang plan dah buat tomb dia cantik di bawah tu kan. Kalau tuan-tuan nanti boleh tengok cantik sangat-sangat kan. Sebelum sampai kat situ, kenapa dia orang buat dan tempat ni sebenarnya adalah tempat budak-budak tahfiz, madrasah kan. Jadi ikut cerita orang sini, bila mana seseorang berpengaruh yang ada dah dimakamkan di situ dan sebagainya, mereka akan buat kawasan mahat tahfiz dan sebagainya untuk budak-budak ni. Mereka semua yang di kawasan situ menjaga tempat tu, dan bila mereka baca Quran dapatlah pahala kepada si jenazah yang masih ada di kawasan situ kan. Sebenarnya tempat ni dia hilang dalam satu tempoh yang sangat lama. 1980s baru dijumpa semula kan. Kalau tuan-tuan tengok sini ni sini dia ke bawah ini adalah kawasan binaan lama, tapi ke atas ni adalah restoration, tempat dia orang restore balik. Tempat ni hilang dalam satu tempoh yang sangat lama. Satu waktu bila hilang ni, budak-budak main bola kat sini katanya. Main bola kat sini kan. Tempat-tempat tahfiz semua dah hilang. Main bola kat sini apa semua. Akhirnya ada seorang budak jatuh ke lubang. Bila jatuh ke lubang tu, jatuh ke lubang, dia orang tu jatuh tu betul-betul jatuh bawah ni. Kan? Jatuh betul-betul bawah ni. Kan? Jatuh bawah ni tuan-puan. Jom kita turun sekejap. Bila jatuh bawah ni, barulah dia orang find out ada tempat yang ini betul-betul tengok ni. Fi qabrihi Timur Land rahimahullah. Kan? So adalah bacaan-bacaan dekat sini, dan di sini ditulis apa? Glory to Allah. Ada kat sini Allahu Akbar. Kan? I pray glory to Allah, subhanallah, Allahu Akbar dekat sana. So tempat ni adalah tempat yang original, dan di sini tidak ada makam, tetapi dianya adalah dibina untuk Amir Timur Land sendiri. Dan masya-Allah sampai sekarang dia dijaga dengan baiklah. So tuan-tuan, Uzbekistan banyak tempat bersejarah, dan tuan-tuan yang ada rezeki datang bersama dengan Syekh Ahmad Al-Baitus, kita nak troka sejarah dekat sini. Amir Timur Land, Imam Al-Bukhari dan macam-macam lagi tokoh-tokoh Islam yang sangat-sangat hebat. Antaranya Mirza Ulugh Beg yang nanti kita akan cerita kemudian insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.